Okey. Hadis yang pertama tu dia panggil mu'allaq. Mu'allaq ni apa dia? Mu'allaq ni ialah hadis yang sanad dia ada perawi yang gugur daripada awal. Tuan-tuan, nanti kalau ada Sahih Bukhari kat rumah, yang Sahih Bukhari ni yang terjemahan tu dia ada macam-macam version. Cari version yang ada sanad. Jangan cari version yang dia buang sanad. Ada version, saya semalam kuliah di Penang, ada seorang tu dia beli terjemahan yang memang ada sanad. Itu bagus. Dia letak sanad siap-siap. Sanad Bukhari penuh dia letak. Jadi kalau buka Sahih Bukhari yang version macam tu, kita akan jumpa beberapa hadis yang Imam Bukhari bawa, tapi dia tak bawa sanad penuh. Yang ni dipanggil mu'allaqat fi Sahihil Bukhari. Hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Kenapa dipanggil mu'allaq? Kerana Imam Bukhari bawa bukan untuk kata ia adalah hadis Sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari bawa sebagai penyokong kepada hadis yang dia riwayatkan dengan sanad penuh. Contoh macam Imam Bukhari bawa satu riwayat dengan mu'allaq, dengan sanad terputus, dia kata qala Ibnu Abbas. Dia kata qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat. Imam Bukhari siapa? Imam Bukhari kurun ke berapa? Kurun ketiga. So ada gap di antara Imam Bukhari dengan Ibnu Abbas. Dia ada gap. Kerana Imam Bukhari tak pernah jumpa Ibnu Abbas. So terputusnya sanad tu daripada awal. Daripada lepas Imam Bukhari sampai ke Ibnu Abbas. Maka sebab tu riwayat tu kita panggil mu'allaq. Sebab apa mu'allaq? Mu'allaq ni maksud tergantung. Seolah-olah macam hadis tu tergantung. Hadis ni dia macam pokok. Nak sampai ke matan tu dia daripada akar sampailah ke pucuk. Matan tu pucuk lah Nabi tu. So penulis kitab hadis tu paling bawah akar. Nabi paling atas. Jadi bila daripada awal dah terputus, jadi pokok tu macam tergantung. Kerana tidak ada pemegang. Sebab tu dipanggil mu'allaq, tergantung. Kerana dia terputus daripada pangkal. Boleh? Berapa yang disyaratkan terputus ni? Tak syarat. Seorang perawi gugur daripada awal pun dipanggil mu'allaq, ataupun dia hilang semua sampailah ke Nabi. Yang penting dia hilang tu daripada awal, maka dia dipanggil sebagai mu'allaq. So kalau Imam Bukhari dia bawa riwayat mu'allaq dalam Sahih Bukhari tu, dia kata waqala Nabi, berkata Nabi. Dia tak bawa sanad, mu'allaq. Kerana sanad dia terputus pada awal. Kalau Imam Bukhari bawa riwayat waqala Hisham waqala Hisham contohnya. Berkata Hisham, kan ada hadis bab muzik tu. Hadis bab muzik yang haram muzik dalam Sahih Bukhari tu kan, dia kata dia riwayat daripada guru dia, tapi dia tak kata guru dia sebut kat dia. Maka hadis tu dipanggil sebagai hadis mu'allaq oleh ulama. Sebab tu ada pertikaian tu. Ibnu Hazmin dia kata riwayat ni dhaif kerana Imam Bukhari tak kata pun guru dia baca kat dia. Walaupun majoriti kata sahih hadis tu. Tapi Ibnu Hazmin dia kritik kerana dia kata hadis mu'allaq. Sebab di antara Bukhari dengan guru dia tu ada gap. Kerana Bukhari tak kata dia ambil pada guru dia secara langsung. Hisham bin Ammar tu. Nampak? Satu perawi gugur pun dikira mu'allaq. Semua gugur sampai ke Nabi pun dikira mu'allaq. Ada satu riwayat Imam Bukhari bawa daripada Taus, daripada Mu'az. Dia bawa riwayat pun mu'allaq. Kerana walaupun disebut nama tabi'in, Taus, disebut nama sahabat, tapi di antara tabi'in dengan Bukhari tu ada gap. Daripada awal dia terputus. Banyak perawi yang hilang. Maka dipanggil mu'allaq. Habis tu mu'allaq dalam Sahih Bukhari ni semua sahih ke tak? Ada mu'allaq yang sahih, ada mu'allaq yang tidak sahih. Tuan-tuan nak tengok yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih? Pergi buka kitab Taghliqut Ta'liq yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab tu kita tak boleh kata Imam Bukhari tolak hadis dhaif secara mutlak. Tak boleh kata. Walaupun kita belajar dalam ulum hadis ni, Ustaz Syed pun belajar ulum hadis, dan kawan-kawan saya belajar ulum hadis. Kadang-kadang kita sebut pandangan, bila sebut tentang pandangan ulama terhadap hadis dhaif, maka dia akan bawa
beberapa pandangan. Dia kata pandangan yang pertama menolak hadis dhaif secara mutlak. Pandangan ini adalah pandangan Al-Imamul Bukhari. Pandangan ini adalah pandangan Yahya bin Ma'in. Pandangan ini adalah pandangan Ibnul Arabi. Pandangan ini adalah pandangan Ibnu Hazmin Al-Andalusi dalam kitab dia Al-Muhalla. So kita akan dia orang akan sebut benda-benda ni. Tapi bila kita semak balik sebenarnya tak betul. Tak betul. Kerana Imam Bukhari tak tolak hadis dhaif secara mutlak. Dengar betul-betul ni. Depa duk tuduh. Depa duk tuduh saya anti hadis dhaif. Sahih Bukhari sahih. Dia sekarang ni kita bincang Imam Bukhari pakai ke tak hadis dhaif? Bukhari itu sendiri dia tolak hadis dhaif secara mutlak ke tak? Orang kata Imam Bukhari menolak hadis dhaif secara mutlak. Sebenarnya tak. Imam Bukhari pakai hadis dhaif. Tapi dia pakai itu dengan disiplin. Dia bukan pakai secara mutlak, dia tak tolak secara mutlak. Dia pakai dengan disiplin. Sebab tu dalam Sahih Bukhari ada riwayat-riwayat muallaq yang dhaif. Memang dhaif. Ibn Hajar kata dhaif. Habis tu kalau dhaif pasal apa Imam Bukhari bawa? Imam Bukhari bawa sebagai penyokong kepada hadis sahih yang dia bawa dalam kitab sahih kan. Tuan-tuan biasa baca kitab adab mufrad. Imam Bukhari kan ada satu kitab adab mufrad kan. Dalam kitab adab mufrad pun ada beberapa hadis yang dhaif. Menunjukkan Imam Bukhari tak tolak habis hadis dhaif ni, tapi dia pakai dengan disiplin. Yang saya tak setuju tu bukan tak setuju penggunaan hadis dhaif. Saya tak setuju bila pakai hadis dhaif tak ada disiplin. Nampak? Dia ada beza tu. Bukan kita tolak hadis dhaif secara mutlak, tapi kita tak setuju orang pakai hadis dhaif tak ada disiplin, main pakai. Tak apa hadis dhaif ulama pakai, boleh beramal, tak boleh berhujah. Tak, kita nak pakai hadis dhaif kena ikut disiplin ulama. Yang dikatakan Ibnul Arabi tak pakai hadis dhaif secara mutlak, pergi tengok kitab Aridatul Ahwazi yang ditulis oleh Ibnul Arabi, ada beberapa hadis dhaif yang dia pakai. Pergi tengok kitab Al-Muhalla Ibnu Hazmin, ada beberapa riwayat yang dhaif yang dia pakai. Tapi dia pakai dengan disiplin lah. Dia pakai dengan disiplin, dia bukan pakai dengan sembrono je. Disiplin yang diletakkan oleh para ulama menggunakan hadis dhaif itu bukan untuk sandaran utama dalam hukum, hanya sekadar istiqnas, hanya sekadar untuk menyokong riwayat yang sahih. Dia macam ni tu. Katalah ada satu riwayat hadis sahih yang mana ulama berbeza pendapat tentang maksud dia. Ada yang kata maksud dia macam ni, ada yang kata maksud dia macam ni. Kita sebagai orang yang nak pilih mana-mana pendapat ulama, kita akan tengok dari sudut kekuatan sama kuat. Boleh faham macam ni, boleh faham macam ni. Jadi kita nak pilih salah satu, antara cara kita boleh pakai ialah dengan kita mengambil hadis yang dhaif ringan, bukan dhaif berat, bukan munkar, bukan syadz, bukan matruk, bukan ma'lul, bukan muttarib, tapi hadis dhaif yang ringan. Kita boleh ambil hadis dhaif yang ringan macam muallaq, macam mursal ni, muallaq ni sanad terputus ni. Kita boleh ambil, kita jadikan sokongan. Bila mana ada hadis dhaif menyokong salah satu pandangan ulama, dia hadis tu sahih. Ada hadis sahih, ulama beza faham tu beza. Ada hadis dhaif sokong satu pandangan daripada pandangan ulama, kita boleh guna untuk memilih satu pandangan. Boleh faham? Itu di antara kegunaan hadis dhaif, boleh. Dia bukan jadi sandaran utama. Sandaran utama hadis sahih tadi. Contoh yang lain saya bagi. Tuan-tuan biasa dengar tak orang berwuduk ni, kalau dia katalah ada balutan simen ke apa, dia boleh sapu atas balutan. Apa sandaran dia? Yang kata boleh sapu atas balutan? Sandaran utama sebenarnya sapu atas khuf. Qiyas. Hadis sahih sapu atas khuf. Kalau sapu atas khuf boleh, sedangkan tidak ada uzur, apatah lagi sapu atas simen. Atas simen ni sakit, lebih utama untuk boleh. Okey.
Kemudian bila kita baca kitab fiqh, kita tengok ulama letak riwayat Ali. Yang mana riwayat Ali itu tak sahih. Tapi tetap letak. Pasal apa letak? Sokongan kepada qiyas. Istiqnas yang ini dipanggil dalam istilah usul fiqh, istiqnas. Apa lagi peranan hadis dhaif? Masa dah habis ni? Sikit je. Ada lagi peranan hadis dhaif. Apa lagi peranan hadis dhaif? Pertama sekali peranan hadis yang kedua, peranan hadis dhaif bila ada dua hadis yang nampak macam bercanggah. Dua hadis nampak macam bercanggah. Kita boleh guna hadis dhaif untuk mengharmonikan dua-dua. Tapi dhaif tu dhaif ringan lah. Contoh, ada satu riwayat sahih bagi tahu Nabi satu hari masa dia pergi perang Tabuk ke Hudaibiyah, gitulah, Hudaibiyah. Masa dekat Hudaibiyah, sahabat-sahabat ni duk cedok telaga sampai kering air telaga. Tapi sahabat semua pakat dahaga. Maka riwayat tu kata Nabi minta anak panah. Nabi minta anak panah, ambil anak panah, Nabi letak dalam telaga tu, air. Lepas Nabi letak anak panah, air bertambah. Ada satu lagi riwayat yang sahih menyatakan peristiwa yang sama, tapi dia kata Nabi tak minta panah, Nabi minta bekas air. Kemudian Nabi kumur, Nabi luahkan dengan mulut dia dekat dalam telaga, air bertambah banyak. So dua riwayat ni beza. Mana satu betul ni? Letak anak panah ke luah dalam telaga? Kita jumpa satu riwayat yang dhaif, tapi dhaif dia tu dhaif ringan lah. Dia bagi tahu rupanya Nabi buat dua-dua. Dalam riwayat yang dhaif tu dia sebut Nabi minta, Nabi ambil air, Nabi luah, lepas tu Nabi ambil anak panah, Nabi letak. Riwayat tu riwayat yang dhaif ringan kerana sanad dia terputus dari riwayat Urwah. Maka kita boleh mengharmonikan dua-dua Nabi buat. Kalau dua-dua Nabi buat, pasal apa perawi hadis sahih tak riwayat? Itu persoalan dia. Nabi duduk dalam kem tentera. Kadang-kadang perawi ni dia datang dia tengok Nabi ambil anak panah. Lepas tu dia riwayat apa yang dia nampak. Sebab bukan Nabi cakap, Nabi buat. Dia tengok separuh. Yang kata Nabi luah saja tu, mungkin lepas Nabi luah tu dia pergi tempat lain. Kan manusia. Maka dia riwayat separuh yang dia nampak. Perawi yang dhaif ni, dia mungkin dapat daripada orang yang lihat semua, tapi masa dia baca hadis tu dia berkata malas nak baca sanad penuh, aku baca sanad terputus ya. Maka sanad terputus tu telah memberikan kita ruang untuk kita pakai dua-dua hadis yang sahih. Boleh pakai hadis dhaif ni. Jadi jangan duk katalah saya ni anti hadis dhaif. Berdosa tuduh orang tanpa bukti. Okey, wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung nanti.